Jadi setuju ya? Setuju. Oh ni. Korang nak buat renovation rumah? Boleh. Tapi korang kena hati-hati. Sebab apa? Sebab nanti korang terbayar banyak kos yang berlebihan pula masa buat renovation rumah. Jadi kat sini saya akan share 3 kebiasaan kesilapan bila buat renovation rumah. Okey, kesilapan pertama yang biasa orang buat semasa renovation rumah adalah korang tak buat perancangan awal. Perancangan korang buat macam tu je apa yang korang nak. Last apa yang terjadi? Hasil dia masa terbazir, kos lari dan hasil yang terjadi tak macam apa yang kita nakkan. Okey, kesilapan kedua ialah bajet korang tak realistik. Bila kita nak jimat sangat, kita akan ambil barang yang paling murah. Upah pun mana yang boleh je. Tapi kita kena ingat, quality over quantity. Barang yang tahan lama lebih berbala daripada barang yang banyak tapi boleh pakai sekejap je. Jadi setuju ya? Setuju. Oh ni. Inilah kesilapan ketiga. Kesilapan ketiga, korang terus bersetuju dengan kontraktor pertama yang datang. Korang mestilah buat survey terlebih dahulu, check review dan kalau boleh, minta quotation dari beberapa pihak untuk memastikan kontraktor mana yang terbaik. Jangan lupa like, follow dan share akaun kami kalau anda rasa video ini bermanfaat.